Malam ini akan ditayangkan satu cerita drama yang bertajuk The Ride yang dibintangi oleh pelakon-pelakon hebat seperti Shafiq Kyle, Mimi Lana dan juga Reza Rosli. Cerita drama ni sebenarnya dah ditayangkan pada tahun 2020 yang lalu, tetapi akan diulang siarkan pada tayangan pada malam ini di Surat Cerita Drama juga. Kali pertama ditayangkan adalah pada 5 September 2020 dan diulang siarkan pada 10 Ogos 2024. Sinopsis cerita drama The Ride ini mengisahkan tentang Nurul, dia seorang isteri kepada Khalid, dan mereka berkahwin dan mempunyai seorang cahaya mata yang bernama Nur Syakila. Keluarga kecil mereka ni tinggal di sebuah kampung jauh daripada bandar. Pada masa yang sama, mereka melakukan bisnes kecil-kecilan di kampung. Kemudian satu hari, Baharudin dan Azman, kawan baik Khalid yang sejak daripada zaman study dulu, balik ke kampung untuk berjumpa dengan Khalid. Tujuan mereka adalah nak ajak Khalid ni join bisnes mereka. Target mereka adalah untuk ke luar negara. Dan pada masa yang sama, isteri Khalid iaitu Nurul tidak bersetuju dengan cadangan itu, sebabnya suami dia mudah tertipu dan juga terlalu baik hati dengan orang sekelilingnya. Dan dia bimbang niat kawan Baharudin dan juga Azman akan memakan diri suaminya. Rupa-rupanya sangkaan Nurul tu tepat. Suaminya serta anak perempuannya meninggal dunia atas kecuaian orang lain. Antara penyebab suaminya meninggal dunia adalah Baharudin dan juga Azman. Lepas kekecewaan kehilangan orang yang tersayang, Nurul bangkit untuk membela nasib Khalid, suaminya, dan juga anaknya yang telah meninggal dunia terhadap dua rakan Khalid, iaitu Baharudin dan juga Azman, atas kematian suaminya. Dapatkah Nurul menyelesaikan kes ini ataupun dia terus dikecewakan oleh keadilan yang berlaku untuk suaminya itu? Jangan lupa untuk saksikan cerita drama The Ride yang akan ditayangkan di saluran TV3. Dalam cerita ni, watak yang dilakukan oleh Milana adalah sebagai Nurul, Reza Rosli sebagai Bakar, dan Wan Hanafisu sebagai Tok Su. Shafiq Kyle merupakan suami kepada Mimi Lana dalam cerita ini, yang membawa watak sebagai Khalid. Riz Amin pula sebagai Lan, dan juga J. Izwazir sebagai Azman. Jadi konflik dalam cerita ni membuatkan cerita ni menarik, sesuai untuk ditonton seisi keluarga. Jadi kalau korang belum tengok, korang boleh tengok dalam cerita drama pada jam 10 malam ini di saluran TV3. Baiklah, untuk fans-fans cerita drama, jangan lupa like, share dan subscribe channel ini untuk update terkini berkaitan dengan cerita drama terkini yang akan ditayangkan setiap minggu, yang akan aku update dari semasa ke semasa. Baiklah, terima kasih.